Harapan saya harap penduduk Jalan Padang harap sokonglah dia sebab dia boleh membantu macam kemudahan kampung semua. Dia boleh lah. Banyak dia dah tolong. Saya cakap betul terus terang. Kalau kita tengok juga di kawasan PDM Kampung Taman Jaya, saya pun telah usahakan untuk membina sebuah kolej Yayasan Negeri Sembilan yang menempatkan 400 pelajar. Ini merupakan satu perkembangan yang terbaik khususnya anak-anak muda di kawasan Jalan Padang di mana mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET yang kita war-warkan di bawah Kementerian Luar Bandar dan Desa. Saya harap pengundi-pengundi Don Jalan Padang teruskan sokongan anda terhadap Todi dan kita pastikan gelombang biru-biru untuk Negeri Sembilan. Memang kita support Dato' Jaidi dan nambah dia calon 4. 1 Ogos 2026 nanti saya mohon kepada semua pengundi di Jalan Padang, saya dengan rasa rendah diri merayu agar semua masyarakat di sini memberi sokongan dan kepercayaan kepada saya sekali lagi untuk diangkat sebagai wakil rakyat Jalan Padang pada 1 Ogos 2026. Saya dengan ini mohon undi calon nombor 4 Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir N07 Jalan Padang. Jangan lupa undi saya pada 1 Ogos 2026 Hobin BN Hobin sampai menang.